Teman-teman jadi itu yang ada ini boleh selesai nanti ada konstitusi ya ni okey boleh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada sejuk. Alhamdulillah muslimin muslimat hari ini, alhamdulillah semuanya kita kata makhluk ciptaan Allah yang handsome, yang cantik, Allah ciptakan sempurna, makhluk yang paling mulia, yang paling sempurna. Baik, alhamdulillah pertama sekali terima kasih kepada majlis kita, JK Surau, Pengurusi Surau, Cik Syah, para muslimat yang hadir kerana menyediakan ruang tempat yang sangat selesa. Dan saya rasa kalau saya ada diberikan rezeki, memang saya nak jadi ahli karya surau kan. Bila masa tu sejuk, cantik kan. Walaupun ada musibah berlaku tapi masih dijaga dengan rapi semula. Alhamdulillah. Baik, tadi hadir sebut lagi kurang malam ni satu Rabiul Awal, kurang seminggu lebih lagi kita akan menyambut Maulid Rasul. Jadi forum pada malam ini kita tengok tajuknya uswah baginda, uswah baginda rahmatan lil alamin. Bila kita lihat di manakah perkataan uswah itu disebut, mungkin ada yang ataupun pertama kali dengan uswah. Biasa kita dengar kedua. Uswah ini apa? Dalam Al-Quran Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam suratul Ahzab ayat 21. Yang bermaksud bagi kamu Rasulullah itu satu ikutan teladan yang sangat baik. Maksud uswah di sini adalah kita tengok para ulama bahasa mentafsirkan uswah ni lebih tinggi daripada qudwah. Maksudnya qudwah yang paling tinggi. Contoh teladan tak ada yang lebih hebat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh teladan yang patut kita ikut. Tidak ada manusia yang lebih baik daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam rahmatan lil alamin pula ayat yang biasa kita sebut iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Tidak kami mengutuskan kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat lil alamin. Bukan rahmat lil muslimin, bukan rahmat lil mukminin, bukan rahmat lil muhsinin, tapi rahmat lil alamin, manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, makhluk, segala makhluk di dunia. Jadi izinkan saya perkenalkan sedikit kita punya panel malam ini. Yang di sebelah hujung saya Ustaz Abdul Kasim, seperti yang nanti saya nak sebut, sudah biasalah dengan surau ni 2 kali sebulan, kuliah subuh dan juga kuliah maghrib kan Ustaz. Kedua-dua kuliah tentang tafsir. Alhamdulillah, masya-Allah kita ada Ustaz tafsir hari ini, alhamdulillah. Dan untuk yang kedua kita bawakan gandingan kita kata Ustaz otai lama yang berpengalaman dengan ustaz-ustaz yang dia kata ustaz muda ataupun sekarang banyak gelaran lah, mualim muda lah, imam muda lah, pencetus ummah dan sebagainya. Saya kenalkan sedikit kita punya biodata. Ustaz Sahari merupakan guru peluang kanan di Smart Al-Amin. Kalau pernah dengar Al-Amin, dia Ratul A'mal, dia Ratul A'mal. Latar belakangnya ijazah sarjana muda Al-Quran Sunnah Muslim, sedang melanjutkan master pendidikan UKM semester akhir insyaAllah. Banyak terlibat dalam bidang pendidikan, dakwah, banyak-banyak kuliah, memiliki tauliah, mengajar di bawah Jawi, dan bidang pengisian ini sangat banyak lah. Pendidikan Islam, Quran, Sunnah, Hadis, Sirah, bidang akhlak, tarbiyah, motivasi, pendidikan dan pembangunan generasi muda. So hari ini kita ada ustaz yang berpengalaman lama dan juga ustaz yang kita berjiwa muda. Jadi kita gandingkan berdua hari ini, insyaAllah kita akan sentuh beberapa aspek. Jadi izinkan saya untuk mulakan kita punya forum pada hari ini. Kita akan ada 2 round insyaAllah. Soalan pertama kita akan berikan dulu Saudara, lepas tu disambung sehari. Round kedua dan round ketiga kita akan ke soalan jawapan dan sebagainya. Baik, untuk soalan pertama mungkin saya boleh sampaikan kepada Ustaz Abdul. Setiap tahun saban tahun kita sambut Maulid Rasul. Ada yang mungkin paling veteran kat sini berapa? 80 ada sini. Segan nak angkat tangan. Kalau ada, alhamdulillah, Nabi sebut umur umatnya 60, 70, 80 tu Allah bagi rezeki lebih. 80 tahun dah menyambut Maulid Rasul. 80 tahun lah dibedangkan dengan selawat, perarakan tokoh Maulid Rasul dan sebagainya. Tapi adakah kecintaan kepada baginda itu masih sama? Stagnan dia. Daripada umur mungkin 1 tahun tak
kita belum faham sangat lah. Umur Ustaz 6 tahun, 7 tahun dah faham sambutan Maulid Rasul di sekolah sebagainya. Dia cakap bagi dia tu statement dia sampai 80. Adakah itu yang kita inginkan? Cukup sekadar kecintaan kita bagi dia sekadar selawat, simbolik selawat, simbolik memakai capal, simbolik memakai serban dan sebagainya. Bagaimanakah kecintaan sebenar yang kita inginkan dan bagaimanakah untuk menambah kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, yang saya kasihi sahabat panelis saya, ustaz kita yang muda, yang handsome. Saya suara tak berapa ada sebab tadi kat sekolah baru lepas menjerit budak-budak ni. Jadi 2-3 hari ni asyik menjerit je. Jadi datang forum malam ni pun tinggal suara yang berbaki-baki lah. Jadi kalau tiba-tiba hilang suara tengah-tengah ni, minta maaf lah ya. Baik, soalannya tentang cintakan Nabi SAW. Ya, saban tahun kita sambut Maulid Rasul ya. Kita kat Selangor ni tak berapa hebat ya tu. Kat wilayah pun kurang hebat. Ya, saya ingat lagi sewaktu saya mengaji pondok dulu lah ya. Saya orang Kuala Lumpur, lahir bangsa, tapi tercampak ke Kelantan duduk pondok. Jadi kat sana tu mula-mula rasa pelik juga tengok orang Kelantan ni sambut Maulid Rasul. Kita sambut dekat surau je, dekat masjid, tapi dekat sana, dekat rumah pun mereka sambut je. Jadi sebulan kami di pondok tu memang tak masak lah ya, memang tak nak nasi pun. Ya, lepas pengajian subuh ada je Maulid Rasul kat rumah mana-mana sampai ke malam. Kadang-kadang satu hari sampai 4-5 buah rumah. Sampai tu guru kata mu kena pandai susun nasi tu, sebab setiap rumah tu makan dia memang sedap-sedap. Jadi kita berzanji, kita berqasidah, pindah rumah lain pula. Sebulan tu macam tu dah. Itu masyarakat di Kelantan. Ya. Kemudian tak tahu, saya pun tak sedar, orang campak saya pergi duduk kat Syria. Itu. Tak tahu lah orang tak suka kat saya kot. Dia hantar saya pergi duduk Syria. Sampai di Syria tu saya tengok, ui lagi hebat orang kat sana. Kan sebulan tu memang orang Arab ni bergaduh lah, sama-sama dia berebutkan kami. Sebab masa tu pelajar Malaysia dekat Damascus tu ada 5 orang aja. Jadi saya antara yang kelima lah yang paling tak handsome. Jadi orang Arab kat sana berebut kami, ajak kami pergi sana, pergi sini. Sebulan tu memang tak masak lah. Poket kami penuh dengan duit. Setiap rumah kami pergi tu, dia bagi duit banyak lah. Ya. Kemudian dekat sana tu kalau Maulid Rasul ni, dia ada selawat dia, dia ada qasidah dia, dia ada nasyid dia. Dan hidangan-hidangan dia tu, Masya Allah lah orang Arab ni, kambing sekor tu dia tak potong. Sini mungkin potong kan. Ni satu talam tu sekor kambing. Untuk budak Melayu ni lagi special dia bagi. Sebab kami berlima je masa tu. Jadi sangatlah diraikan. Itu di peringkat, mula-mula dia sambut di peringkat masjid negara. Kemudian dia buat sambutan di peringkat surau. Kemudian dia buat sambutan di peringkat madrasah. Kemudian di peringkat rumah-rumah. Sama macam di Kelantan. Jadi hebat. Hebat sambutan Maulid Rasul ni. Tapi itulah hebatnya pada ketika Maulid Rasul tu lah. Bila habis Maulid Rasul tu hilang gitu je. Hilang begitu aja. Pada masa kita sambut Maulid Rasul tu, perbincangan tentang Rasulullah SAW ni macam Rasulullah tu ada depan mata kita. Rasa kita nak peluk-peluk, nak cium-cium dia masa Maulid Rasul tu. Punya hebatnya penceramah-penceramah kita ni menggambarkan tentang Nabi ni macam mana. Jadi kita meleleh air liur dengar. Rasa nak jumpa Nabi waktu tu. Tapi habis Maulid Rasul, habis gitu je. Ibarat garam tu kita letak dalam gulai, hilang gitu je. Ya, perangai kita yang lama berulang kembali, tak ada pun mencontohi Nabi SAW. Itu. Ya. Jadi sayangnya kita pada Nabi ni, ada panas dia kemudian jadi sejuk balik. Jadi sebab itulah saya menyokong usaha surau ini
untuk buat sambutan Maulid Rasul macam ni. Kalau boleh jangan buat setahun sekali, buat tiap minggu Maulid Rasul. Itu, tiap minggu ada pelajaran sirah nabawiyah supaya kecintaan kita kepada Nabi ni bertambah kuat. Kan? Sebab cinta-cinta ni dia akan datang melalui kenal. Kan? Jadi kalau kita tak kenal, macam mana nak cinta? Betul tak? Sebelum saya datang mengajar kat sini, tuan-tuan bukan kenal saya pun. Ada ke cinta kat saya? Tak ada. Itu. Sekarang ni bila saya dah mengajar kat sini, sampai saya terpaksa menolak cinta itu. Sebab dah kenal. Betul tak? Bila dah kenal, barulah rasa cinta. Jadi macam mana nak datang rasa cinta kalau kita tak kenal Nabi? Jadi pengajian sirah Nabi itu kena diadakan kalau boleh tiap-tiap minggu. Kita bincang kepribadian Nabi kita. Ya. Baik. Jadi tuan-tuan, selama ini kita itulah menyambut Maulid Rasul kadang-kadang hanya melalui ceramah, melalui selawat-selawat, qasidah-qasidah. Adakah itu mencukupi? Jawapannya tidak mencukupi. Ya, tak cukup. Kalau kita tengok zaman-zaman Nabi dulu, dia orang tak buat pun Maulid Rasul macam ni. Itu bukan saya kata sambut Maulid Rasul ni bid'ah ke, itu kita tak bincang lah. Itu biarlah orang kat Perlis bincang. Kita kat Selangor jangan bincang benda tu. Ya, sebab tak perlu pun bincang benda tu. Ya. Bagi kita sekarang ni macam mana rasa sebenarnya kita nak mencintai Nabi? Adakah sekadar kita buat majlis ceramah begini cukup ke? Jawapannya pasti tak cukup. Adakah sekadar kita buat majlis selawat, Kuala Lumpur berselawat, Shah Alam berselawat, sudah cukup ke? Jawapannya tak cukup. Jadi yang kita naknya macam mana? Yang kita naknya ialah mengikut apa yang diajar oleh Nabi lah, macam mana nak menyayangi dia. Nabi dah ajar dah kita macam mana cara nak menyayangi dia. Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Nabi ajar dah kita macam mana cara nak cintakan dia. Nabi kata apa? Tak sempurna iman seseorang kamu sehingga aku ni lebih dia sayangi daripada ayah dia, daripada anak dia dan sekalian orang yang dia sayangi. Itu. Jadi nak tanyalah, betul ke kita dah sampai ke peringkat ini? Ini abang-abang yang baru berkahwin tu, yang inai merah di jari tu, betul ke Rasulullah tu lebih kita sayangi daripada isteri yang baru kita nikahi? Jawab sekarang. Ayah nak jawab tu, betul tak? Ya, isteri yang kita baru nikahi, inai dia merah lagi di jari tu, dia punya senyum tu lebih manis daripada gula. Betul? Tiba-tiba kita nak kata Rasulullah lebih aku sayangi daripada isteri ini. Oh, bukan mudah. Kita tidak seperti Sayyidina Julaibib. Kenal Sayyidina Julaibib? Tak kenal? Julaibib ni salah seorang sahabat Nabi yang wajah dia huduh. Bukan handsome macam dua panelis ni. Itu. Ya, dan tidaklah handsome seperti saya juga. Dia orang huduh, orang tak comel. Dan lah tak comel, kemudian duit pula tak ada. Dia kalau tak handsome ni piti banyak, orang sayang juga. Ni duit tak ada, piti tak banyak, wajah tak handsome. Siapa nak sayang kat dia? Kan? Tiba-tiba Nabi ni, oleh kerana Julaibib ni banyak khidmat pada dia, dia jumpa Julaibib. Dia kata, Bib, kamu ni nak kahwin tak? Julaibib kata, siapa dia nakkan saya ni ya Rasulullah? Duit tak ada, pitih tak ada, wajah tak handsome. Nabi kata, jangan bimbang, kita uruskan. Itu. Nabi berjumpa seorang sahabat Nabi, beritahu, kamu kan ada anak perempuan kan? Apa kata kalau dinikahkan dengan Julaibib? Ayah dia kata, oleh kerana yang nak nikah tu bukan aku, dia aku tanya anak aku. Isteri dia menentang, dia kata, macam mana ayah? Anak kita ni bukan sebarang anak ni, ini paling tidak kalau cantik setara ni, paling tidak Tan Sri ni. Itu. Ya, Tan Sri ke bawah. Patut kahwin dengan anak kita ni Julaibib. Allah. Dah lah udah pendek pula tu. Julaibib ni dia OKU. Dia di kalangan sahabat Nabi ni ada dua sahabat yang pendek. Satu Abdullah bin Mas'ud, satu Julaibib. Dia pendek ni. Macam pakcik zaman Kediri. Dah orang setara ni nak kahwin dengan anak kita. Kata mak dia. Ayah dia kata nanti dulu kita tanya anak kita. Anak perempuan dia ni mengajar kita tentang bagaimana nak cintakan Nabi. Dia kata, apa ayah? Ada orang nak pinang saya? Ya.
Siapa yang hantar dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hantar dia. Tanya, minta ayah ijab kabulkan kamu dengan Julaibib. Kamu boleh terima ke? Itu. Kalau ikutkan hati nurani seorang wanita, memang dia tak terima lah. Betul tak? Dia wajah dia tu wajah artis. Betul tak? Wajah artis ni paling tidak Tan Sri ke bawah. Bukan Tan Sri ke atas, Tan Sri ke bawah. Itu. Wajah artis. Tiba-tiba yang mari tu Julaibib. Allah. Tapi wanita ini mengajar kita cara nak sayang Rasulullah. Apa kata dia? Ayah, yang hantar kita, yang minta saya ni Rasulullah. Itu. Lalu dia bacakan kepada ayah dia sepotong ayat Quran. Ayah dengan mak dia tunduk bila dengar ayat ni. Apa kata dia? Dia kata, ayah, dengar ni. Apa kata Allah? Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahumul khiyara fi amrihim. Tak boleh bagi seorang lelaki Islam, tak boleh bagi seorang wanita Islam, apabila Allah dan Rasul telah memilih sesuatu untuk dia, tiba-tiba dia ada pilihan yang lain. Tak boleh, ayah weh. Kita kena terima ni. Jadi ayah dia pun, yelah, sebagai ayah kan, sebab saya pun ayah juga, saya ada anak dara ramai tuan-tuan. Tapi semua dah berpunya. Abang-abang dah terlambat. Itu, ha? Ya. Saya kalau boleh nak lah anak-anak kita kan, anak kita mengaji universiti, keluar universiti, minum air pula air luar negeri, betul tak? Kita nak paling tidak engineer ke atas lah, betul tak? Kan? Tiba-tiba yang datang tu orang macam Julaibib. Malah nak LU juga. Tapi oleh kerana yang minta ni Nabi, kan, adik comel beritahu kita macam mana maksud sayangkan Nabi. Kita tak boleh tolak. Kalau kita sayang Nabi, kita kena terima apa yang Nabi pilih untuk kita. Apa yang Nabi telah pilih untuk kita, kita terima. Inilah tanda sayangnya kita pada dia. Gitu. Kan? Jadi kahwinlah Julaibib dengan adik comel ni. Kahwinlah. Tuan-tuan, bila kita kahwin, apa yang kita pasti akan berjumpa? Kita pasti akan berjumpa malam pertama. Ada tak orang kahwin tak jumpa malam pertama? Tiba-tiba malam ke-10, mana ada? Itu. Malam pertama ni orang kata malam yang sangat indah. Betul tak? Kalau boleh kita nak berulang setiap tahun malam pertama. Betul? Tapi oleh kerana takut ke isteri, garang kita pun tak berani. Kan? Jadi malam pertama tu orang kata malam yang sangat indah lah. Itu ya. Indahnya. Julaibib menterjemahkan kepada kita apa maksud sayangkan Nabi. Tadi isteri dia. Sekarang ni dia pula terjemahkan kepada kita apa makna sayangkan Nabi. Ya. Pada malam itu diminta untuk mereka berangkat ke sempadan. Saya baca kisah ni dalam sebuah kitab ditulis oleh Sayyid Hawa dalam kitab di Muhammad Rasulullah. Ya. Malam tu diminta orang. Dia pun masa tu tengah bersama dengan isteri dia, dengar orang berjalan berdebak dekat luar rumah. Mana tu dia tanya, mana? Nabi ajak kita pergi ke sempadan. Sempadan kita telah dijerobos orang. Dia pun kata, tak jadi lagu ni. Dia kata, Mina, malam ni memang malam pertama kita kan. Kau sayang aku tak? Sayang. Aku pun sayang kau. Tapi agama memerlukan kita. Rasulullah memerlukan kita. Jadi aku pergi dulu. Kata isteri dia, abang pergilah bang. Ada tak isteri yang nak lepaskan suami pada malam tu? Kalau akak lepaskan tak suami pergi malam tu? Itu. Mana abang? Buka bateri telefon tu. Malam ni kita perlu privacy. Itu. Bukan mati telefon, buka bateri. Jangan ada orang hubungi. Kalau abangnya doktor pakar, biarkan orang mati bang kat hospital. Kita ni malam pertama kita. Gitu. Ya. Tapi dia tidak. Malam tu Julaibib pergi. Julaibib pergi malam tu, dia berjuang tuan-tuan. Dia berjaya membunuh 7 orang musyrikin dan dia sendiri syahid. Dia syahid pada malam tu. Ketika besoknya dia syahid, orang nak pergi tengok jenazah dia tuan-tuan. Ya, Sayyid Hawa tulis dalam kitab itu saya baca. Dia kata dilihat bahawa keliling tempat jenazah dia itu basah. Orang pun tanya dia, ya Rasulullah, apa basah keliling jenazah dia ni, orang lain syahid juga tak ada basah. Nabi kata, kau tak faham ke? Ni kan pengantin. Pengantin ni kan malam pertama, dia banyak urusan dia nak buat. Betul tak? Jadi dia tak sempat mandi hadas.
dia terus pergi berjihad, tinggalkan malam pengantin dia, lalu dia syahid di malam pengantin dia. Inilah makna sayangkan Rasulullah. Ikut cakap Rasulullah. Tak berani nak memilih pilihan yang lain. Kalau itulah pilihan Rasulullah, si wanita tadi mengajar kita, kamu kena ikut dan terima pilihan Rasulullah. Kalau itulah permintaan Rasulullah, kita ikut, kita taat, kita setia. Inilah makna cinta dan sayangkan Rasulullah. Hari ini kita kuat berselawat, Kuala Lumpur berselawat, Shah Alam berselawat. Tetapi cuba kita lihat, selawat itu tinggal selawat. Kita tak ikut apa yang Nabi ajar kita. Ya, kita tak ikut apa yang Nabi ajar kita hari ini. Kita tengok bermacam-macam berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Ya, nanti contoh-contoh dia banyaklah, tak payahlah saya nak kemukakan satu-satu. Apa yang Nabi kata buat, kita tak buat. Kata sayang Rasulullah, kita terlupa bahawa kita telah mengucapkan satu janji kita di hadapan Allah. Apa dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, artinya apa? Memang terjemah dia bahawa aku naik saksi bahawa Muhammad itu Rasulullah. Tapi tuntutan daripada Muhammad wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu apa dia? Kita mesti menyayangi dia lebih daripada segala-galanya atas diri kita. Kita kena yakin pada dia. Kita kena terima apa dia minta. Kita kena terima apa dia suruh. Saya nak ambil satu contoh. Hari ini sangat jelas kita tak ikut cakap Rasulullah. Apa dia? Nabi pesan kepada kita apa dia? Dia kata, Mat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Itu. Apa kata Nabi? Banyak pesan dia, saya ambil satu je. Dia kata, Mat, engkau kalau nak lantik orang, Mat, engkau bagi orang yang tak layak pegang jawatan tu, hancur engkau nanti, kata Nabi. Itu terjemahan secara bukan harfiah, secara mafhum. Idza wusidal amru ila ghairi ahli. Kalau kamu berikan tanggungjawab kepada orang yang bukan ahli untuk menguruskan dia, fantadhiris sa'ah, kamu nantikanlah kehancuran dia. Maknanya Nabi ajar apa, Wan? Nabi ajar kita nak pilih orang ni nak jadi pak imam, kena pilih dia betul-betul dia layak jadi pak imam. Itu. Kita nak pilih orang yang jadi muazzin, biar betul-betul dia layak, dia boleh azan. Ini suara pun tak ada. Itu. Suara dia sehalus bayi kanak-kanak yang baru lahir. Tiba-tiba kita suruh dia jadi muazzin. Mana boleh yo. Kan? Kalau kita nak lantik orang jadi cashier, tuan-tuan buka kedai runcit. Orang datang membeli, kita lantik cashier, kita minta daripada jabatan penjara. Jabatan penjara tolong hantar seorang budak yang mana kesalahan dia curi duit orang, tolong hantar dia cashier ke sekolah saya. Jabatan penjara pun ada. Kamu nak yang mana? Yang rompak bank ke? Yang rompak masjid ke? Ataupun yang rompak duit orang pergi haji? Itu, kalau kamu nak, kita boleh hantar belaka. Banyak belaka tempat kita ni nak yang mana? Tak kisahlah, letaklah, dia pun hantar yang kaki sakau duit kedai runcitnya. Yang telah disebat 5 sebatan, yang sudah didapati bersalah kerana mencuri, letak jadi cashier. Datang orang kata, yo, ini budak ni, dia kena penjara, kena curi, kamu letak jadi cashier sebab apa? Tak apa, asalkan aku Melayu, dia Melayu, bersalahnya. Ini budak, dia sudah curi orang punya duit, engkau letak jadi cashier. Kita tak dengar cakap Nabi. Nabi dah beritahu kita, kalau nak bagi amanah bagi orang yang betul-betul layak pegang amanah tu, nak jadi cashier kena cari orang macam ustaz kita, orang amanah. Itu, kena cari orang amanah. Oh, kena cari orang jujur. Jujur. Ininya cari budak banduan duduk kat penjara kesalahan merompak bank, so jadi cashier. Nabi beritahu dah, bila kau letak orang yang tak layak pegang jawatan itu, kau nantikanlah kehancurannya. Oh, kita kata tak apa. Ya, yang penting dia tu cakap bahasa yang sama dengan saya. Allahu Akbar. Akhir sekali terjadilah apa yang terjadi pada hari ini.
Ini semua kerana kita tak nak dengar cakap Nabi. Nabi dah ajar dah. Saya ambil satu contoh. Itu. Jadi ini forum bukan majlis ceramah. Itu. Jadi saya cakap pun pendek-pendek aja lepas ni panelis kedua pula. Itu. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. Kita berhenti bagi ustaz kita pula. Wallahu alam. Begitulah yang Ustaz boleh sampaikan bagaimana kita meletakkan atau mendahulukan baginda sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita dan mendahulukan agama berbanding keluarga kita dan juga urusan dunia. Baik, kita berbalik kepada Ustaz Sahari. Kalau kita tengok baginda sallallahu alaihi wasallam banyak dalam kehidupan seharian baginda, siangnya banyak berurusan dengan manusia. Bukan siangnya baginda terus fokus pada ibadah semata-mata, bukannya banyaknya selawat berzikir semata-mata, tetapi baginda banyak berinteraksi dengan manusia. Kalau kita tengok banyak hadis-hadis baginda banyak lebih memesankan tentang menjaga hubungan sesama manusia. Jadi soalan saya kepada Ustaz Sahari, bila kita sebut tentang sayang baginda, yang kita lakukan, perlu kita lakukan adalah sunnah baginda. Lama Ustaz kat sini. Lama kat sini. Sunnah apakah yang paling utama yang perlu kita utamakan dalam kita menjaga hubungan sesama manusia, khususnya saya selit dan juga soalan seterusnya senang kita boleh jimat masa anak muda zaman sekarang. Anak muda zaman sekarang kita kata mereka lebihkan sukakan kebebasan, masa yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, semua di hujung jari. Jadi mengapa mereka perlu datang ke forum malam ini? Kenapa mereka perlu belajar ke kelas agama dan sebagainya? Sebab semuanya ada di dalam handphone. Kalau anak muda zaman sekarang, malah mereka melihat sebahagian agamawan bersikap menghukum, lebihkan menghukum kepada mereka-mereka yang semakin jauh dalam agama. Jadi bagaimana kita untuk mencontohi sunnah baginda dalam menyelesaikan masalah ini? Yes. Bismillah. Tes. Memang slow Tadi ustaz cakap macam kuat Kena jerit sikit. Dia duduk sebelah otai memang rasa mengeletar dengan tambah sejuk gini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'. Terima kasih kepada moderator, sahabat saya Ustaz Mukhlis, seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Uda Qasim yang saya kasihi. Kenapa saya rasa suara saya slow Okey. Macam mana? Oh. Ini yang kat dalam lah ni. Muslimat dengar ke? Ya? Tak dengar? Macam ni? Dengar? Okey. Panjang Ustaz Uda cerita tadi. Saya tak tahu dia cerita apa dah. Biasa pergi forum 5 minit moderator stop. Tapi sebab Ustaz Uda yang cakap, moderator takut. Berbalik kepada soalan Ustaz Mukhlis tadi. Apakah sunnah yang berkaitan dengan apa tadi? Sunnah hubungan sama manusia. Sebelum saya menjawab soalan tu, suka untuk saya menjelaskan, ramai sebenarnya di kalangan masyarakat dia keliru maksud sunnah tu sendiri. Sunnah yang disebut, aku ikut sunnah, kau tak ikut sunnah, akulah terpaling sunnah. Cuba tanya sunnah tu apa sebenarnya? Kalau kita kata sunnah ni, yang dimaksudkan adalah sunnah yang berkaitan dengan Nabi adalah apa sahaja yang disandarkan kepada Nabi dari segi perkataan yang Nabi kata itu, yang Nabi buat, yang Nabi perakukan, dia akui. Dan yang paling penting sekali, boleh sama yang Ustaz Uda tadi, adalah yang melibatkan Nabi adalah khilqiyah dengan khuluqiyah. Yang ni yang ramai orang tertinggal. Ramai orang bila berbicara tentang sunnah, di mata mereka, di fikiran mereka adalah tentang tentang ibadah saja. Nabi solatnya begini, doanya begini, Nabi begini dan begitu. Ramai akan bincang tentang itu. Ada juga banyak dibincangkan tentang khilqiyah, sifat-sifat jasmani Nabi. Kenapa macam ni? Nabi berambut panjang. Sedangkan Nabi berambut panjang tapi rambut Nabi sangat kemas. Kita ala larok. Oh yeah. Adakah Nabi begitu? Kan? Nabi suka berjubah. Ni tak pakai jubah ni tak sunnah. Amboi. Sebenarnya saya nak bagi tahu yang sunnah tu pakai ikut yang kita punya.
Itu yang sunnah. Sebab zaman Nabi memang jubahlah pakaiannya. Kan? Kalau kata capal, ketika itu capal lah selipernya. Kalau sekarang pakai kasut yang terbaik, itulah sunnahnya. Kita kena jelas yang tu dulu. Jadi, sebab itu tuan-tuan puan-puan, bila kita berbicara apakah sunnah yang paling orang kata penting untuk kita bincang malam ni, bila berkait dengan masyarakat ni, ada satu sunnah ni yang memang ditinggalkan. Kita mungkin tahu tapi mungkin kita terlupa dan sebagainya. Sebab kita kena jelas, Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itulah sunnah yang paling utama. Nabi kata apa? Sesungguhnya aku diutuskan innama bu'istu liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak. Yang mana kita tahu orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy sebelum datangnya Islam itu, mereka sangat-sangat miskin dari segi akhlaknya. Sebab itu mereka dipanggil jahil. Mereka bukan tidak pandai. Mereka pandai. Mereka pandai. Tapi ada satu benda yang Nabi di antara selain tauhid itu diperjuangkan adalah akhlak itu sendiri. Bila kita berbicara tentang akhlak ni, senang bercakap tapi susah nak buat. Betul tak? Saya tak marah tau memang suruh saya macam ni. Sebab orang muda, kan? Ada satu hadis yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan. Sangat menarik hadis ni. Hadis riwayat Tirmizi. Nabi kata, inna min ahabbikum ilayya. Nabi kata apa? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan paling dekat tempat duduknya denganku, minni, Nabi kata, majlisan yaumal qiyamah, di hari kiamat kelak. Siapa orang ni? Ahasinakum akhlaqan. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya ni, inilah umat yang paling Nabi sayang. Ni, kita bila berbicara berkaitan dengan sunnah, setiap kali Maulidur Rasul, kita akan berbicara kelebihan itu dan ini. Tapi kita terlupa dari satu sudut, iaitu menjaga akhlak dan mengikuti akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa tuan-tuan puan-puan? Nabi ketika diutus menjadi Rasul, Nabi berhadapan dengan pelbagai jenis manusia. Nabi berhadapan dengan sahabat yang taat, yang baik. Nabi berhadapan dengan orang badui yang jahil, yang kasar. Nabi berhadapan dengan orang yang jahil. Nabi berhadapan dengan orang yang buat salah. Nabi berhadapan dengan orang yang memusuhi baginda. Tapi tengok akhlak Nabi itu bagaimana. Kalau kita tengok balik kisah Arab Badui yang kencing, biasa dengar kan? Arab Badui yang kencing dalam Masjidin Nabawi. Kalau kita tuan-tuan, kalau ada orang yang macam tu kencing kat situ, apa kita buat? Apa kita buat? Tak sepak dulu makcik. Handphone dulu. Live dulu. Tengok ni, apa jadi ni? Pong dia bagi. Dan perkara yang sama jugalah sahabat hampir-hampir buat. Sahabat berdiri ketika itu nak, tak boleh ni. Nabi kata jangan. Biarkan dia. Biarkan dia kencing. Lepas tu Nabi kata ambil air, dia siram. Nabi nak ajar apa? Bukan semua benda tu tindakan dia kena drastik. Nabi tengok siapa yang Nabi hadapi sekarang. Beliau adalah Arab Badui yang duduk di pedalaman yang mungkin tak tahu ini masjid tempat untuk orang solat. Tapi apa yang berlaku pada kita sekarang, asal boleh viral, asal boleh naikkan kita punya view, hentam dulu baru menyesal kemudian. Kan? Kalau kita tengok macam mana Nabi berhadapan dengan pemuda yang mengaku kepada Nabi yang dia telah berzina. Contoh akhlak Nabi ni sebaik-baik akhlak. Dia jumpa Nabi, dia kata, aku berzina ya Rasulullah. Apa benda kau ni? Kau mabuk ke apa kau ni? Tak. Aku kuntu zannait. Aku memang berzina. Mungkin kau, taklah kau sikit-sikit. Tak, aku memang berzina. Tapi kalau tengok Nabi, akhlak Nabi, dia melayan orang mengikut level-level orang tu. Dan Nabi
Buat macam mana pun tak ada tu, orang kata tahap kesabaran yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yang paling tinggi sekali. Kita tuan-tuan kalau berdakwah sudah ditolak, dibaling batu lagi, dihina, dikeji, apa kita buat? Sampai malaikat offer kepada Nabi, tawarkan kepada Nabi. Dia kata, Muhammad nak tak ambil Bukit Taif tu, hempap di atas mereka ni. Nabi berjalan, sudahlah ditolak, dihina, diejek, dibaling batu, sehingga dalam hadis dikatakan berkocak kaki Nabi tu berjalan tu, dengar bunyi darah tu. Tapi apa Nabi buat? Nabi tak balas. Nabi tak balas. Dan Nabi tak terima pun tawaran tu. Sebab Nabi kata apa? Nampak apa yang Nabi buat? Ni akhlak Nabi ni. Nabi kata, tak payah. Sebab Nabi yakin nanti keturunan mereka inilah yang akan membantu menaikkan Islam, dan itu betul-betul berlaku. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita ikut. Sebab itu tuan-tuan dan puan, bila berkait dengan akhlak, ada satu hadis ni, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi kata seorang muslim itu ialah orang yang mana orang sekeliling dia, orang masyarakat ni, dia salimah. Nabi guna salimah, selamat daripada min lisani, lisan wa yadihi. Itu adalah akhlak yang perlu kita buat. Kita kena buat apa? Orang sekeliling kita dia selamat daripada lidah kita. Kita tak mengejek orang, tak menghina orang. Tidak. Tapi Nabi kata juga wa yadihi, dengan tangan. Mungkin hari ni kita tak pukul orang. Tapi zaman sekarang ini, tangan kita guna untuk apa? Guna untuk apa? Untuk type, share benda-benda yang tak sepatutnya. Itu pun termasuk dah tak selamat daripada kita. Sedangkan kita tahu, Nabi sebut, nanti di akhirat kelak, ada umatku, Nabi kata, dia datang dengan pahala puasanya yang banyak, solatnya yang banyak, banyak pahala dia. Dalam satu majlis ilmu macam ni, Nabi tanya pada sahabat-sahabat. Tanya, atadrunal muflis? Nabi tanya, tahu tak kalian siapakah orang yang muflis itu? Sahabat kata, orang muflis itu orang yang tak ada dirham, dia tak ada duit, tak ada itu dan sebagainya. Nabi kata, tak, bukan yang tu. Yang Nabi kata orang muflis itu adalah orang yang datang kelak di hari akhirat, dia membawa pahala yang banyak. Tiba-tiba ada hamba Allah datang ke depan Allah Azza wa Jal, dia beritahu, ya Rabb, hamba-Mu ini dulu di dunia dia menghina aku. Masa tu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika itu yang mana kita punya mulut ditutup rapat, tangan kita menjadi saksi, kaki menjadi saksi. Kita nak kata apa Allah? Tidak, ya Allah aku tak buat. Raqib dan Atid sentiasa ada. Ketika itu Allah kata, engkau buat itu, apa Allah buat pada ni? Allah ambil pahala orang ni, yang baik tadi ni, dia berikan kepada orang yang mengadu, yang dizalimi tadi itu. Datang lagi yang lain. Ya Allah, dulu dia pukul aku, dia macam-macam, dia sakiti aku dan sebagainya. Allah bagi pahala orang ni yang baik ni kepada orang yang dizalimi dan sebagainya ni. Lalu hilang pahala, kosong, habis. Last sekali datang lagi orang yang lain yang dizalimi ketika di dunia. Allah berikan dosa pada orang yang mengadu ni kepada dia. Lalu Allah kata pada malaikat, ambil, heret, humban dia ke dalam neraka Jahannam. Nampak? Sebab hidup ni tuan-tuan dan puan, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita hidup ni bukan semata-mata kita menyembah Allah, tapi kita kena jaga hubungan dengan manusia. Allah, kita buat salah macam mana sekalipun, kalau kita benar-benar bertaubat, Allah akan ampunkan. Dalam hadis kursi Allah sebut apa? Datanglah hamba-Ku ni dengan segunung dosanya, tapi dia tahu aku ni Tuhan dia. Dia kembali kepada aku, wala ubali, Allah kata. Aku tak kisah, aku akan ampunkan dia. Datanglah seisi dunia ni, bumi ni dosa, dia datang kepada aku dan dia bertaubat. Dia tahu aku ada Tuhan, Allah akan ampunkan dia dengan taubat tu. Tapi tuan-tuan dan puan, kalau kita ada masalah dengan manusia, tak ada cara lain
sehinggalah manusia itu memaafkan kita. Sebab itu, ada masa lagi ke? Seminit lagi. Sebab itu Nabi SAW ada seorang ni, dia bunuh pakcik dia. Tahu kisah ni? Dia bunuh pakcik dia ketika dalam peperangan sebelum masuk Islam. Masa dia masuk Islam, dia jumpa Rasulullah. Dia kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sekarang aku telah memeluk Islam dan aku nak memohon maaf kepadamu ya Rasulullah. Aku yang membunuh pakcikmu Hamzah." Apa Nabi buat ketika tu? Ni akhlak Nabi ni. Apa Nabi buat ketika tu? Adakah Nabi tampar dia? Adakah Nabi kata, "Kawan-kawan, settle kat dia"? Tak ada. Nabi kata apa kat dia? "Aku maafkan engkau, tapi minta tolong sangat lepas ni jangan tunjuk muka engkau depan aku." Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau kita buat salah dengan manusia, mungkin kita boleh maafkan dia. Mungkin kita boleh maafkan dia. Tapi kesan yang ada pada kita ni, yang kata tadi, salimal muslimuna min lisani wa yadihi, tu sangat-sangat berat. Mungkin kita tak pukul orang, tapi satu perkataan kita, satu posting kita, fitnah kita kepada seseorang, kalau dia tak maafkan kita, kita nak jawab apa nanti di depan Allah Azza wa Jal di akhirat kelak nanti. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Saya rasa mesej yang sangat jelas tentang utamakan akhlak, perkara yang sangat kita perlu utamakan berbanding kita punya image ataupun semata simbolik kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa saya fikir kita boleh rekan-rekan saja, kita dah masuk waktu Isyak. Soalan ringkas pada Ustaz Udin dah sebut berkaitan tentang menjaga harta umat Islam dan sebagainya. So kita perlu berprinsip, perlu jelas prinsip kita, tegas dengan prinsip kita, tetapi dalam pendekatan itu ada yang rahmat, ada yang lemah lembut. Bagaimana kita nak seimbang dalam khususnya isu-isu sensitif dalam masyarakat kita yang kita jelas ini boundary Islam, ini boundary sebagainya, ini boundary bangsa dan sebagainya, tetapi kita perlu pendekatan yang lemah lembut, rahmat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita ni, Allah kata dalam Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan akan engkau ya Muhammad, melainkan untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita ni dalam apa juga perbuatan kita, percakapan kita, di apa zaman pun kita hidup, kita kena jadi seperti mana Nabi kita yang senantiasa membawa rahmat di dalam kehidupan dia. Ya, ketika dia bercakap penuh dengan rahmat, ketika dia berdakwah penuh dengan rahmat, ketika dia menghukum pun tak pernah lari daripada 1000 rahmat. Kerana dia diutuskan oleh Allah untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Jadi kita orang sebagai umat Nabi kita ni, siapa lagi yang kita nak ikut kalau bukan Nabi kita? Tadi pengurusi dah beritahu di awal tadi, wa ma arsalna, Allah Ta'ala sebut dalam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Ta'ala beritahu kita bahawa sesungguhnya pada peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, ada ikutan yang sangat baik. Kalau kita ikut ayat ini satu saja, saya rasa, saya yakin tak ada orang pun daripada kalangan umat Islam pada hari ini yang akan bercakap yang mana cakapnya penuh dengan kata nista. Sebab dia memikirkan bahawa Nabi itu aku nak ikut dia, dia contoh teladan yang baik. Jadi bila bercakap nak ikut Nabi. Ya. Mari kita lihat salah satu daripada percakapan Nabi yang kadang-kadang kita ni tak ikut. Kita rasa macam ini memang budaya kami memang macam ni. Ya, tapi kita lupa bahawa Allah Ta'ala beritahu Nabi kamu tu ikutan contoh pada apa saja. Ada seorang sahabat Nabi, perempuan, ya, dia ni bercerai dengan suami dia talak 3. Talak bait kubra. Jadi dia pun berkahwinlah dengan seorang sahabat yang lain. Ya, setelah mendapat suami yang baru ni, jadi suami yang baru ni dia tidak berapa nak incredible hak macam suami dulu. Lagu tu.
Jadi dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi faham kehendak kakak ni. Ya. Jadi dia berhasrat nak kembali kepada suami dia yang pertama dulu. Nabi kata apa? Cuba kita tengok perkataan yang Nabi guna ni. Apa Nabi kata? La, tak boleh. Hatta tazuqi ulsailatahu wa huwa yazuqa usailataki. Nabi kata apa? Mek, kamu tak boleh kembali kepada suami kamu yang pertama dulu sehinggalah suami kamu yang baru ni dapat merasai madumu dan sehingga engkau juga dapat merasai madu suamimu. Apa makna dia? Apa makna madu-madu tu? Bukan madu kelulut. Itu maksud madu itu bukan madu kelulut tu. Faham kan maknanya kan? Faham. Maknanya kalau nak kembali kepada suami yang pertama, sebab suami pertama tu dulu ceraikan dia dengan talak bain kubra, talak 3. Itu. Jadi tak boleh. Itu. Jadi Nabi menggunakan perkataan yang orang kata tak bagi nampak sangat. Kalau budak-budak dengar tak tahu apa, tak mana tahu. Tahu pun. Nampak tak? Bagaimana Nabi memilih perkataan yang sangat-sangat baik. Sebab apa? Sebab Nabi nak menyampaikan satu maklumat Islam. Jadi Islam tu baik, perkataan yang nak keluar tu pun mesti baik. Kita ni kadang-kadang nak menyampaikan Islam baik, tapi pilih perkataan yang tak baik. Biasa kan kita dengar kan kadang-kadang, maaf sebutlah, ya, ada kadang-kadang yang duduk di meja-meja ceramah ni, dia nak memberitahu bahawa Islam tu begini, tapi malangnya dia gagal memilih perkataan-perkataan yang baik-baik. Keluar perkataan-perkataan maki hamun. Dan tak kurang pula yang sanggup menfitnah demi untuk orang kata nak tunjuk Islam tu baik. Ya, jangan. Kita ni kena bersifat rahmah. Ya, kena bersifat rahmah. Saya tuan-tuan, dulu saya pegawai di Majlis Agama Islam Selangor. Kita jaga duit zakat. Jadi bila berlaku kebakaran, kita sampai dulu, rumah dah hancur ni. Kami sampai dulu. Dekat situ yang hancurnya, rumah orang Islam habis terbakar, rumah orang bukan Islam habis terbakar. Kita sampai kita beri bantuan kepada orang-orang Islam. Ya. Lalu yang bukan Islam datang, dia kata, untuk kami tak ada. Untuk kami tak ada ke encik? Ya. Lalu kita pun memikirkan macam mana ni? Kita duk bagi ke orang Islam, rumah sama-sama terbakar. Adakah kita nak bagi pada orang Islam aja? Ya, duit zakat tu memang kita tak boleh bagi kepada orang bukan Islam. Jadi kita kena fikirkan macam mana ni? Mereka dah datang minta ni. Kalau kita tak bagi sekarang, nampak Islam ni tak ada rahmah. Rahmah dia hanya kepada segelintir. Sedangkan ayat Quran kata rahmat bagi sekalian alam. Maknanya rahmat Islam ni untuk orang Islam dan juga untuk orang yang bukan Islam. Apa kita buat? Kalau duit zakat tak boleh bagi kepada orang bukan Islam, tetapi Baitul Mal boleh. Duit Baitul Mal ni, duit-duit riba yang orang tak nak makan, kita hantar ke Baitul Mal. Duit-duit atau pusaka yang lebih, yang tak ada orang nak terima tu, hantar ke Baitul Mal. Yang ini boleh diberi kepada orang bukan Islam, yang pada waktu itu ditimpa kebakaran, yang hanya tinggal selai sepinggang. Duit-duit fidyah yang dihantar di Baitul Mal, kita ambil, bantu orang-orang bukan Islam ni. Ya, sehingga terkeluar di mulut mereka, hayya, ini Islam banyak bagus banyak bagus ini Islam. Nampak tuan-tuan? Jadi Islam ni bawa rahmat kepada sekalian alam, tak kira pada orang Islam, tak kira pada orang yang bukan Islam. Kita hari ni tak ikut cara Nabi tuan-tuan. Kita duk baca wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu bawa rahmat kepada sekalian alam. Kita rahmat juga, tapi rahmat kita pada orang yang kita nak bagi rahmat. Kepada orang yang tak sealiran dengan kita, kepada orang yang tak seagama dengan kita, kalau boleh kita nak tonyong-tonyong muka dia. Rahmat itu. Tapi kepada orang yang
yang sama dengan kita lah. Kepada orang yang tak sama dengan kita, kita tonyong dia. Tak boleh tuan-tuan. Ya, Nabi kata apa? Man aza zimmiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, kafir yang duduk elok-elok dalam negara orang Islam, tak kacau orang Islam, ikut undang-undang Islam, ikut undang-undang negara. Nabi kata engkau sakiti dia sama macam kau sakiti aku. Ini Nabi cakap, ni bukan Ustaz Uda cakap. Kita mati besok nakkan syafaat Nabi. Kita nak ikut semua ajaran Nabi. Salah satu ajaran Nabi mengajar kita bersifat rahmah kepada sekalian alam. Pada orang Islam kita rahmah, pada orang bukan Islam kita bersifat rahmah, pada semua orang. Hatta kepada binatang pun. Nabi dengan kayu pun bersifat rahmah. Ya, kita jangan lupa peristiwa di mana Nabi datang ke Madinah, mula-mula dia berkhutbah di atas tunggul kayu. Ya, dia berdiri tu supaya tinggi sikit, orang nampak dia berkhutbah. Tiba-tiba datang beberapa orang muslimah yang mana suami-suami mereka ni tukang-tukang kayu yang hebat-hebat, minta nak buat satu mimbar. Nabi kata boleh je. Siap saja mimbar tu, terus Nabi berkhutbah di atas mimbar. Tiba-tiba bila berkhutbah tu dengar suara tangisan anak kecil. Cari punya cari, tengok-tengok tunggul kayu tu menangis. Kalau kita lah tunggul kayu menangis, apa tindakan kita? Lari dulu. Itu. Ataupun kita kata kau ni tak semenggah betul lah tunggul kayu. Apa hal kau? Itu. Kita pernah ambil campak dah. Nabi turun, dia belai tunggul kayu tu macam dia belai budak. Macam mana kalau budak menangis kita belai dia? Ya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini tunggul kayu ya Rasulullah. Kalau aku tak pujuk dia, dia akan menangis sampai hari kiamat nanti. Tengok, Nabi pada tunggul kayu pun dia bersifat rahmah. Nabi ni tuan-tuan, rahmah dia bukan saja pada orang baik. Pada orang jahat lagi dia bersifat rahmah. Kita hari ni, kalau pada orang jahat, memang kita tenyeh betul-betul. Hari ni saya tengok video-video yang dihantar, yang berlaku di negeri India. Negeri India. Pesalah-pesalah yang ditangkap kerana mencuri, dipukul tengah jalan dengan kayu, tuan-tuan. Ya Allah. Memang mereka orang jahat. Tetapi tidak boleh dipukul begitu. Islam ajar kita bersifat rahmah kepada orang baik dan kepada orang yang tidak baik. Kepada penjenayah-penjenayah. Ada satu kitab saya beli baru ni. Ditulis Dik Tok Guru kita dulu masa di Madinah. Saleh Munjid. Dr. Saleh Munjid. Ditulis apa? Bagaimana Rasulullah melayan penjenayah-penjenayah di zaman dia. Saya kata biar betul lah tu. Bila kita buka tengok, oh banyak rupanya hadis-hadis Nabi di mana Nabi melayan orang-orang pesalah-pesalah ni dengan layanan yang sangat istimewa. Sangat istimewa Nabi layan. Nampak tak? Saya buat satu contoh. Adi bin Hatim At-Ta'i. Adi bin Hatim At-Ta'i. Dulu dia ni agama Nasara. Dia bukan Islam. Mula-mula dia Nasara. Lepas tu dia dan adik dia Fatimah binti Hatim At-Ta'i. Dua beradik ni Kristian. Berperang dengan Nabi, kalah. Bila kalah tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi ikatlah orang tawanan. Nabi pun datang menziarahi orang tawanan. Tengok-tengok Adi bin Hatim terikat. Nabi kata, berapa kamu ikat Adi bin Hatim? Lepaskan dia. Ni adik dia ni Fatimah, lepaskan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ini orang tawanan ya Rasulullah. Kalau kita ikat nanti dia lari lah. Nabi kata, buka. Tengok rahmatnya Nabi. Suruh buka. Sahabat pembuka. Nabi tanya, kata, kau kenal tak siapa budak ni? Kau kenal tak Adi bin Hatim ni siapa? Siapa Rasulullah? Kita bukan kenal pun. Yang kami tahu dia musuh yang datang nak lawan kita. Itulah kau. Dia ni ayah dia nama Hatim At-Ta'i. Dia budak kena tangkap tu nama Adi bin Hatim. Ayah dia Hatim At-Ta'i. Kau tahu tak Hatim At-Ta'i ni siapa? Siapa Rasulullah? Hatim At-Ta'i ni hidup zaman jahiliyah hari tu. Dialah orang pertama yang menyediakan R&R kepada ahli-ahli musafir. Orang musafir lalu kat padang pasir tu, dia sembelih unta, dia masak elok-elok,
bagi orang makan percuma, lepas tu talam pun tak ada basuh, dia basuhkan. Air, tempat tidur, percuma untuk para musafirin. Kita singgah Ar&R ada percuma ke? Ada musim raya Milo Syawan. Lebih kena bayar. Okey lah tu, Alhamdulillah lah. Alhamdulillah lah paling tidak. Tapi Hatim At-Ta'i ni menyediakan makanan percuma kepada ahli musafir. Nabi kata itu akhlak mulia, itu akhlak baik. Walaupun dia orang jahiliah, ni akhlak baik. Jadi oleh kerana ayah dia tu baik, aku kenang jasa dia. Agama Islam ni ajar kita kenang jasa orang. Itu. Ya, agama jahiliah ajar orang tak payah kenang-kenang jasa dia. Sebab apa? Sebab yang dia buat tu semua tak baik. Itu. Ini agama jahiliah. Orang buat 1000 kebaikan tak nak dikenangnya. Dia tutupnya mata orang buat 1000 kebaikan. Tapi kesalahan orang yang sekecil kuman yang tu dibesar-besarkan. Ini amalan jahiliah. Nabi ajar kita, orang buat baik, Hatim At-Ta'i buat baik. Padahal dia bukan orang Islam. Nabi kata lepaskan ikatan anak dia. Aku kenang jasa ayah dia. Inilah Nabi yang rahmah. Hatim At-Ta'i masuk Islam. Masuk Islam. Adi bin Hatim masuk Islam. Fatimah binti Hatim, anak adik dia masuk Islam. Nabi bersifat rahmah. Kenang jasa orang kita hari ni tuan-tuan. Orang buat baik macam mana pun kita buat tak tahu. Mana ada baik, mana ada baik. Dia banyak jahat. Kan? Ini salah kita tuan-tuan. Itu ya. Tok nenek kita ajar kita supaya jadi anak bangsa yang mengenang jasa orang. Jangan jadi macam apa? Apa pepatah Melayu tu saya nak sebut pun tak berapa sedap. Seperti kita melepaskan dog tersepit. Bahasa Jerman. Sebab nak sebut nama binatang tu tak tergamak sebab ini surau itu. Seperti melepaskan dog yang tersepit. Tak kenang jasa orang. Orang buat 1000 kebaikan. Itu tak kenang. Tengok Haji Zainal buat macam-macam dia buat kat surau kita ni. Itu AJK surau. Tengok pengurusi surau kita. Ya, putih janggut tu. Tengok. Nak bagi kitanya surau ni cantik macam ni. Sampai dipuji dia pengurusi surau kita. Jadi kita kenanglah jasa dia. Inilah ajaran Islam. Bersifat rahmah. Jangan kita menafikan kebaikan orang walaupun kebaikan itu hanya kecil saja. Ya. Seminit aja. Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni saya baca dalam satu kitab. Itu. Satu hari dia tengah gunting rambut. Itu. Dia tengah gunting-gunting. Jadi orang Arab ni bila gunting rambut dia letaklah putih-putih sini nak cukur tu kan. Tengah-tengah cukur-cukur tu tak habis cukur. Tiba-tiba dia cakap kata orang gunting tu, kau ke tepi sikit, dia terus berdiri. Berdiri dia. Tuan gunting kata, azan kau diri. Tok guru aku lalu. Mana tok guru kau? Rupanya seorang majusi yang sembah api, perut pun terborai buncit, tu tak pakai baju. Lalu Imam Syafi'i respect dia. Cikgu, pekabah cikgu. Dia respect tu guru dia. Orang majusi, perut pun tak tutup. Bila dah pergi, dia pun duduk. Tukang gunting tanya, Imam, Abzang kau respect teruk sangat orang tu. Itu majusi lah. Itu perut pun tak ada tutup. 3 sarjan sini Abzang hormat sama dia. Dia kata itu, dia pernah ajar aku satu ilmu kau tahu. Apa ilmu dia? Dia ajar aku ilmu macam mana nak kenal anjing yang dah balik dengan anjing yang belum balik. Dia kata kat aku, anjing balik tu kalau buang air besar, dia angkat kaki dia. Itu. Kalau yang belum balik, dia turun kaki. Entah ya, entah tidak. Betul tak? Maklumat tu entah betul, entah tidak. Tapi paling tidak, dia ada ajar aku satu ilmu. Aku respect dia. Nampak? Jasa baik. Sikit aja Imam Syafi'i ajar kita. Kita hari ni berjuang. Kami ikut mazhab Syafi'i. Tapi orang buat baik 1 juta kebaikan. Kita buat tak tahu je. Itu. Kita nafikan kebaikan dia. Yang kita nampak, dia ni buruk. Dia ni buruk. Inilah akhlak yang tak diajar adik Nabi kita. Yang kita dah bawa masuk dalam kehidupan kita hari ni. Ya. Jadi pengurusi dah jeling-jeling kat saya. Saya tahu. Saya buat tak nampak je. Sebab dia kata saya otai. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Wallahualam.
Seronok tu dengan orang yang cerita. Dia bukan takut, seronok. Baik, Alhamdulillah. Saya rasa contoh yang banyak diberikan kepada oleh Ustaz Uda dari segi contoh zaman Nabi, macam mana Nabi praktiskan, dan juga zaman sekarang bagaimana kita kekal berprinsip tapi kita menyampaikan nilai prinsip itu dalam keadaan yang lemah lembut dan berhati-hati. Okey, saya rasa soalan terakhir sebelum kita buka kepada Q&A kepada jemaah sekalian. Dari sudut zaman sekarang, zaman sosial media, anak muda yang mudah, memang mudahlah hidupnya 24 jam, bukan 24 jam lah, mungkin hampir 24 jam tu dengan sosial media. Ustaz sebut tadi, jari dia mudah share, tanya dan sebagainya. Zaman Nabi pun pernah berlaku ni fitnah. Bagaimana Nabi handle fitnah? Dia mungkin boleh kongsi dengan kita. Zaman-zaman fitnah di sosial media, ada di sosial media. Untuk kita ambil semangat sunnah dalam menghandle sosial media. Berapa minit? 3 minit. Masya Allah. Bila kita bercakap berkaitan dengan media sosial, pada hari ini dia bukan pada kanak-kanak sahaja. Nenek di kampung pun main TikTok. Betul tak? Makcik-makcik ni pun ada yang tengah online dah sini. Live. Online beli barang. Shopee. Okay. Kalau kita tengok zaman sekarang ni, anak-anak kita ni, saya muda lagi kan. Kalau zaman saya dulu, apa ustaz cakap tu lah yang betul. Ustaz cakap macam ni, zaman sekarang tak macam tu. Dia dapat daripada banyak sangat sumber dia boleh dapat. Dia buka TikTok, dia dapat ilmu ni. Tak tahu betul tak betul lagi ni. Dia buka YouTube, dia dapat ilmu ni. Asalkan yang bercakap tu handsome macam Ustaz Uda, suaranya merdu macam Ustaz Mukhlis, kan? Lepas tu pandai pula menjual memuji, diikutnya walaupun benda tu salah. Tapi balik pada soalan tadi, kita punya cabaran pada zaman ini adalah kalau kita tak bendung awal-awal, kita kelak akan menyesal. Bila berkata atau bercakap berkaitan dengan media sosial, yang pertama sekali yang kita kena pastikan adalah betul ke tidak. Itu yang pertama sekali. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita selalu sebut tabayun, tapi tabayun tak kita? Kita selidik ke tak? Dapat satu berita, terus kita forward. Kita tak tahu. Kalau lah macam ni je, tips dia senang je. Dapat satu berita, kalau tak yakin, betul ke tak? Wallahu a'lam. Kalau wallahu a'lam tak betul lah tu. Kita kena selidik dulu. Itu yang pertama. Selidik dulu. Sebab sekarang ni berita ni sekejap je. Lagi-lagi zaman-zaman AI. Kan? Tiba-tiba nampak Ustaz Uda gambar dia esok dengan isteri muda. Kacau Ustaz. Kan? Hakikatnya Ustaz Uda tengah mengajar dalam masjid. Video tu dah viral dah. Teruk Ustaz semalam macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Sudah. Fitnah dah. Kan? Itu yang pertama, saya ringkaskan. Yang kedua, yang kena tengok, bermanfaat ke tak? Perlu ke tak? Bukan semua benda yang betul kita perlu share dan viralkan dia. Bukan semua. Kita tanya balik pada diri kita, kalau aku share benda ni, aku kongsi benda ni, akan mengaitkan orang ke tak? Akan jadi fitnah pada orang ke tak? Kena fikir yang tu dulu. Sebab sekarang ni zaman cepat. Tangan lagi laju daripada akal. Kita sekarang ni apa? Share dulu, viralkan dulu, kena komen, minta maaf. Itu pun kalau dia minta maaf. Kalau tak, bakat bawa dalam mati nanti. Sanggup kita? Jadi macam orang yang muflis tadi tu. Bukan mukhlis, yang muflis tadi tu. Yang ni mukhlis, dia bagus. Okey? Dan yang terakhir sekali, media sosial ni, yang terakhir sekali, macam mana kita nak menggunakannya. Contoh, kalau orang kritik orang yang kita suka, apa respon kita? Kita ni tuan-tuan puan, jangan sampai apa? Halaluna wa haramukum. Itu jangan pernah ada dalam hidup kita. Kalau tok guru kita, atau dia memang tok guru kita sekalipun, dia pasti akan buat kesilapan. Jangan ta'assub. Jangan pernah ta'assub. Asal kita, belah kita, semua benda boleh. Kita gunakan dalil itu, kita gunakan hujah ini,
Orang lain haram. Sini halal. Itu jangan pernah berlaku. Sebab zaman ini zaman yang Allah, satu posting kita, satu share kita yang kita viralkan tu, kalaulah itu satu fitnah, selagi mana benda tu tersebar, tanggunglah dosa tu sampai bila-bila. Media sosial yang ada sekarang ni, dia boleh bawa kita dapat pahala, sentiasa dapat pahala. Dia boleh juga buat kita dapat dosa, sentiasa berdosa kita. Sebab tu kena pandai guna. Islam tak pernah menolak kemajuan, tak pernah menolak teknologi, tapi Islam dah mengajar kita dia ada batas untuk kita ikuti. Okey? Dah habis 3 minit, saya tutup dengan satu kisah je. Saya banyak kisah sebenarnya, tapi sebab ada Ustaz Uda saya segan. Okey? Kisah saya ni sempena Maulid Rasul kan. Tuan-tuan puan mesti biasa dengar perang Hunain. Kan? Di hujung-hujung kehidupan Rasulullah, perang Hunain kan. Apa berlaku ketika tu? Siapa menang? Siapa menang? Ada kuliah sirah sini? Ada kan? Siapa menang Ji? Soalan dia senang je. Siapa menang? Islam lah menang. Jangan takut. Islam menang. Tapi ada kisah di situ yang kita boleh ambil. Kisahnya apa? Dia berkait dengan Maulid Rasul. Apabila Islam menang, Islam mendapat ghanimah, harta rampasan perang yang cukup banyak. Pada ketika itu, harta perang tu Rasulullah bagi kat siapa? Muhajirin ke Ansar? Dia bagi kat orang Mekah ke? Dia bagi dekat Ansar yang berjuang bersama dia? Dia bagi dekat orang Mekah. Dia bagi kat orang Mekah. Sampaikan orang Ansar yang dekat dengan Nabi, yang bersama-sama dengan Nabi, disebabkan harta tadi dia rasa kecil hati sikit je. Sampai dia bincang sama dia kata, yalah Rasulullah tu dulu kan orang Mekah, dah dapat ni mestilah dia bagi dekat orang dia, takkan nak bagi kita. Sampai keluar perkataan tu. Sampai berita ni sampai kepada Rasulullah. Tengok macam mana Rasulullah, sikap Rasulullah, akhlak Rasulullah, rahmat Rasulullah kepada sahabat ni. Adakah Rasulullah pergi kat sahabat-sahabat ni dia maki? Adakah dia cerca? Tidak. Rasulullah kata kumpulkan semua orang Ansar. Tak ada seorang pun Muhajirin. Ini perjumpaan sulit. Berjumpa semua. Berjumpa. Rasulullah pun tanyalah, apa kono Jang? Apa kena ni? Aku dengar begitu dan begini. Dia kata, yalah Rasulullah, kami yang buat perang, kami yang buat itu ini. Satu benda pun kami tak dapat. Tapi satu jawapan Rasulullah yang saya nak kita ambil benda ni kan, betul-betul win jawapan dia. Rasulullah kata apa? Itu yang kau sedih kan? Rasulullah kata apa? Aku berikan harta rampasan perang itu kepada orang Mekah sebab nak memujuk dia, nak bagi semangat kat dia, sebab kita dah berjaya buka balik kota Mekah ni. Tapi untuk engkau yang bersama dengan aku ni, mungkin kau tak sedar satu nikmat yang paling besar sekali Allah bagi. Apa dia? Allah bagi aku kepada engkau ketika ini. Terus menangis semua sahabat. Nabi nak kata apa? Mereka dapat harta itu akan habis. Tapi engkau dapat seorang Nabi, seorang manusia yang Allah utuskan hidup bersama engkau. Kenapa engkau tak bersyukur dekat situ? Nampak? Yang namanya manusia memang begitu. Kadang-kadang iman tu naik, kadang-kadang iman tu turun. Sebab Allah sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kan? Sebab kita normal. Sebab kalau iman kita tengah naik, tu yang penuh ni, iman tengah naik lah ni. Iman tengah naik. Sebab tu Hanzalah last Ustaz. 30 saat. Cerita Hanzalah ni, seorang sahabat ni duduk dengan Nabi dalam majlis begini. Kalau Nabi cerita tentang syurga, dia rasa macam Allah nak masuk syurga, semangat ni. Kalau Nabi cerita pasal neraka, dia rasa takut sangat. Aku tak nak buat dosa lah. Macam tu lah senang cerita. Ketika Hanzalah balik ke rumah bersama dengan isteri, bersama dengan anaknya, adakah Hanzalah rasa macam Allah? Ada macam tu? Ada pakcik-pakcik balik-balik nanti macam tu? Subhanallah. Kenapa bang? Insaf. Tak ada. Sebab iman kita dia naik dan turun.
Bila kita duduk dengan isteri kita, dengan anak kita, kita akan buat cara manusia lah. Jadi yang salah berfikir, adakah aku munafik? Depan Rasulullah aku begini, di belakang Rasulullah aku begini. Dia pun keluar, dia kata, adakah aku munafik? Jumpalah Abu Bakar. Dia cerita pada Abu Bakar. Abu Bakar kata, betul juga adakah aku termasuk? Abu Bakar berasa macam tu. Jadi bila dia jumpa Rasulullah kata apa? Itu normal. Sebab engkau dan aku adalah manusia. Sa'ah wa sa'ah. Memang macam tu lah. Macam tu lah manusia. Ada kalanya iman kita tengah naik, kita akan bulan. Ada satu cerita tapi saya tak nak cerita lah. Sebab 30 saat kan. Yang 3 orang datang jumpa Nabi yang kata tak nak. Dia nak berpuasa, dia tak nak berbuka. Dia nak qiyamul lail, dia tak nak tidur. Dia nak beribadah, nak berjuang untuk agama ni, dia tak nak kahwin. Nabi kata, hei, bahasa mudanya, aku ni manusia yang paling dekat dengan Allah. Aku juga berkahwin. Aku ni manusia yang paling dekat dengan Allah ni, aku juga berpuasa. Puasa sunat. Kan? Aku ni orang yang paling dekat dengan Allah, aku juga bangun malam. Setiap malam aku bangun, tapi aku tidur. Maknanya nak buat satu benda tu, satu kena ikut apa yang Nabi ajar. Sebab tu saya tutup, 2 syarat amalan kita diterima. Kalau tak ada 2 syarat ni, sia-sia saja. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Kalau tak boleh jawab, takkan habis forum ni. Cepat. Ada 2 syarat. Tanpa 2 syarat ni, amalan kita sia-sia. Yang pertama, sudah. Malu Yang pertama, ikhlas. Buatlah amal baik macam mana sekalipun, memang amalan tu yang Nabi suruh dan sebagainya, buatlah macam mana sekalipun. Tapi kalau tak ikhlas kerana Allah, kosong. Tak ada nilai di sisi Allah. Ikhlas lillah. Sebab tu kalau orang bercerita lagi tak nak. Yang kedua apa dia? Ittiba' Rasul. Yang Nabi ajar, yang Nabi suruh, yang Nabi tak suruh, walaupun kita kata aku ikhlas. Contohlah benda paling mudah kan, kita diwajibkan solat subuh 2 rakaat, tapi aku ikhlas kepada Allah. Aku tengah rajin ni, aku nak solat subuh 8 rakaat. Sia-sia. Aku nak puasa tak nak berbuka, sia-sia. Tapi kalau kita buat apa yang Nabi suruh, lalu kita tidak ikhlas, contohnya bersedekah kan, kita nak masukkan RM5, tengok Ustaz Uda letak RM50. Kan? Kita berjawatan besar pada Ustaz Uda. Ish, pelik ni. Ustaz Uda pun RM50, takkan aku RM5. Cari, terkeluar RM100. Tapi berat di hati. Terpandang dia Ustaz Mukhlis. Ui! Lillahi ta'ala. Yang tu Allah tak terima. Sebab bukan kerana Allah. Untuk dipuji, untuk dikatakan, engkau ni memang paling dermawan. Ada hadis tapi saya tak nak cerita, jumpa lagi kalau panjang umur. Wallahualam. Rasa kita terhadap banyak sangat masa. Kalau kita ke soalan ni, kita tutup terus. Saya rasa satu saja soalan daripada Muslimat, dan satu saya enjoy je. Saya semua enjoy. Satu saja soalan daripada Muslimat dan satu soalan daripada Muslimat. Jadi soalan, saya buka dulu ke masing-masing dah. Kalau betul. Ada ke tak? Boleh. Jadi soalan daripada Muslimat, soalan je. Silakan. Mic, tak nampak. Kalau satu orang macam tapi kita tak ada musik. Kalau tak ada mic, boleh pakai mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Saya tanya pasal kalau Ustaz agama lain, kami Buddha datang buat tabung tak terima dengan kita bagi derma dengan dia. Apa hukum dia? Urusan dengan Muslim. Jadi dia minta derma tu, dia nak makan kot, kata. Jadi bagilah. Bagi, ya. Kita kena bagi kat dia sebab agama kita ialah yang terbaik. Innan dina indallah al-Islam. Agama yang Allah terima hanya Islam. So kita kena persembahkan Islam tu
sebagai agama yang terbaik. Jangan kita cemari Islam ini dengan perkara-perkara yang tak elok. Dia datang jumpa kita, oh tak boleh sebab awak agama lain. Tak, kita bantu. Ya, kita bantu semua, insya-Allah. Jadi itulah yang dikatakan rahmat bagi sekalian alam. Jadi sementara menjawab tu saya gulung terus lah. Boleh ya, gulung terus. Jadi saya nak gulung saya punya 2 minit dah. Marilah sama-sama kita beragama dengan cara yang betul. Itu. Yang tadilah macam disebut oleh Al-Fadhil Ustaz tadi, bila kita duduk dalam majlis macam ni, semua orang bersemangat untuk jadi orang baik-baik, untuk jadi orang yang beragama. Tapi apa yang kita takut, kita nak beragama, tiba-tiba kita beragama dengan cara yang Nabi tak tunjuk pada kita, dengan cara yang salah. Contoh tadilah, kita nak beragama, tiba-tiba datang orang bukan Islam minta derma, kita tak bagi. Kan? Cara agama yang betul, kita bantu semua orang. Ya, itu yang apabila datang seekor anjing yang dahaga, dibantu oleh para sahabat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kita bantu macam ni ada pahala ke? Nabi kata bila kita bantu setiap yang ada nyawa, kita bantu, maka kita dapat pahala. Itu cara beragama yang betul. Bantulah semua orang, tolonglah semua orang, kerana itulah yang diajar oleh agama kita. Ya, jadi jangan kita beragama dengan cara-cara yang tidak diajar oleh Nabi. Contohnya, kita terlalu melampau dalam satu perkara yang disebut sekarang sebagai ghulu. Terlalu melampau sangat. Ya, yang ini tidak diajar oleh agama kita. Agama kita, Nabi ajar kita supaya sentiasa bersifat sederhana. Sederhana dalam segala perkara. Ya, jangan kita pergi lebih daripada kadar yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu penggulungan saya, wallahu a'lam. Kita soalan Muslimat. Ada kan? Sebenarnya ada kan? Ada. Tak ada. Soal satu. Dua. Nak dulu. Oh, tak ada. Baik, soalan pun dia kata dia ada penggulungan juga. Tak ada soalan semua. Last call tak ada lagi. Jazakallah khair kepada semua jemaah muslimat sudi luangkan masa. Banyak intipati kita dapat hari ini, utamakan Rasulullah, agama berbanding segala-galanya, utamakan akhlak kita dan jangan terlalu ekstrim untuk membawakan imej Islam ke seluruh alam. Sekali itu saja saya serahkan kepada semua sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil kain.